Nampak gaya cangkul yang hampir kena kepala Pak Aziz tadi boleh berpatah balik mendarat dekat kepala Kadir pula. Suara keras Pak Aziz tu bergema sampai ke rumah jiran-jiran. Tak lama lepas tu, halaman rumah Pak Aziz penuh dengan orang kampung. Kadir dah terduduk berteleku dekat tengah-tengah orang ramai macam sebutir gula tengah dihurung semut. Lepas digertak dan disoal bertalu-talu, akhirnya Kadir mengaku yang dia dah kacau kubur orang kampung. Siap tunjuk lagi kubur mana yang dia dah cangkul nak ambil cebisan kain kapan. Kain kapan tu dia serah pada bomoh dekat negara jiran untuk tujuan pemujaan. Lepas buat pengakuan, Kadir ingat dia selamat. Dia ingat orang kampung akan serahkan dia ke balai, tapi dia silap besar. Memang akhirnya dia akan ke balai polis, tapi sebelum tu dia kena belasah sampai nyawa-nyawa ikan. Bertubi-tubi tumbukan tendangan datang dari segala arah. Tak tahu kaki tangan siapa yang hinggap dekat badan dia. Semua pakat lepaskan geram. Kalau tak ada seorang pemuda yang datang sebagai penyelamat, memang mati Kadir malam tu. Siapa yang datang redakan amukan orang kampung? Namanya adalah Kamel, seorang jago kampung yang baru nak cipta nama. Orangnya tangkas bersilat dan bertomoy. Cukup. Kalau dia mati malam ni, kita semua yang ke dalam. Serah je dekat polis. Jangan pandai-pandai buat hukum sendiri. Tempik Kamel di tengah riuh rendah orang kampung. Padahal tadi dia sempat juga bagi sedas dua. Kamel ni berdarah Siam. Nenek moyang dia asal dari Satun, Thailand. Datuk dia dulu berhijrah ke kampung ni dan peluk agama Islam. Sebab tu orang kampung panggil dia Kamel Pattaya. Orangnya rendah tapi tegap. Seorang yang pemberani. Satu lagi, keras kepalanya tak boleh bawa bincang. Bukan setakat keras kepala, tangan dengan kaki dia pun keras juga. Dalam kalangan budak-budak muda dekat situ, dialah generalnya. Walaupun kampung ada ketua kampung sendiri, tapi anak-anak muda lebih suka dengar cakap Kamel ni. Dia macam ketua sayap kiri lah, dengan pendekatan yang lain kalau nak selesaikan masalah. Kalau ada orang luar buat hal, dialah orang pertama ke depan. Tapi malam tu Kamel pilih untuk tak gunakan kekerasan. Dia ambil jalan bertoleransi. Serah je dekat polis, tak guna belasah sampai patah riuk, bertindak cara waras katanya. Akhirnya Kadir merengkuk dalam penjara atas tuduhan pengkhianatan. Tapi dia masuk penjara tak lama. Dengar cerita lepas tahun dia dah dibebaskan dan langsung tak pernah balik ke kampung. Salmah pula minta cerai. Masa tu anak sulung dia baru lahir. Lepas bercerai, Salmah berhijrah ke selatan dan Alhamdulillah dia berjumpa jodoh baru dengan lelaki yang baik. Orang kampung tak pernah salahkan Pak Aziz, tapi Pak Aziz sendiri. Kalau korang minat kisah seram macam ni yang bukan sekadar nak takutkan korang, tapi ada jalan cerita berat, ada misteri, ada twist, saya ada share beberapa novel seram dekat bawah video ni. Korang boleh tekan je lihat produk tu. Support lah sikit penulis tempatan kita.